Bro, korang pernah tak tengok movie kat rumah tapi bunyi dia, aduh, macam speaker handphone je? Ha, ni ada barang baik guys. Jom tengok video ni. Ini soundbar daripada brand Expose. Memang tengah top sekarang ni. Jom aku nak review. Ya. Smart guys. Okay, tengok design dia. Memang sangat nice guys speaker ni. Kat sini ada mode dia. Ada mode Bluetooth, ada mode untuk orang nak sambung dengan kabel lah, kabel AUX. Speaker ni dah built in sekali dengan bateri guys. Aku nak tunjuk kat korang dia punya sound quality dia. Jom. Selain daripada tu, tengok ni, korang nak layan movie kat phone pun boleh, nak layan bola, nak pair dekat TV pun boleh guys. Memang padu guys. Dekat belakang ni dia ada button on off. Korang nak cucuk AUX kabel boleh, korang nak cucuk USB pun boleh. So tak ada hal guys, memang steady lah speaker ni. Aku sangat suka guys. Apa yang aku suka kat speaker ni, first dia ada Bluetooth Bluetooth mode. So boleh pair kat korang punya smartphone ke, dekat TV ke. Yang kedua, yang aku suka kat speaker ni, dia boleh hook guys. Okay, boleh hook. Dia gantung lah dekat dinding kan. So boleh paku lah. So nampak smart sikit kan. Speaker ni memang sangat-sangat berbaloi. Harga memang mampu milik. Boleh tengok kat beg kuning. Macam mana korang nak dapatkan speaker ni? Macam biasa, link aku dah sediakan.